Okey, Assalamualaikum. Saya dengan Kak Zuli. So Kak Zuli ni dulu seorang leader tinggi di sebuah MLM. Saya nak dapat pendapat Kak Zuli lah, dan pengalaman Kak Zuli juga. Apa berlaku? Dan Kak dah tak nak buat MLM. Boleh cerita daripada situ dulu Kak? MLM, kata dah lama lah, 30 tahun umur MLM tu. But I dalam industri MLM 10 tahun. I tak skeptical tau, tapi I phobia. Sebab I pernah drop dalam bisnes lama, MLM lama, sampai I dah tak ada income. I just dalam 10 tahun buat, kita tinggal ratus-ratus je. To be frank, contoh ada 5 level, I ada level keempat. Tapi kita tak boleh nak move. Banyak isu dalaman, banyak benda-benda yang negatif daripada positif. Sebab tu bila BE ni ada, I start from my sister, pakai Alura bagus, bagi abah pakai. So, I tak nak buat. I cakap dengan my sister no. You reject your sister first lah? I reject, I cakap apa tau? I cakap no Kak, sama je. MLM apa pun bulat-bulat sama. Okay. Tapi dari situlah Allah buka pintu hati Kak Zuli. Kak Zuli nampak 139 tu tanpa modal. Itu yang buat Kak Zuli rasa, betul ke Kak? RM60 tak ada modal, macam mana nak dapat income? Ya. Sebab mindset kita 10 tahun dulu, kita buat modal. Kita buat loan, kita buat credit card ke, saving ke, gadai barang ke, janji kita start dengan modal. Oh, dulu buat macam tu? Yes, memang macam tu. And kebanyakannya loan lah. Sebab bagi Kak Zuli dia macam ni tau. Bila kita dah terlalu lama dengan satu MLM, kita akan cakap MLM tu bagus je. Ya. Kita tak rasa benda tu menyusahkan orang ataupun sebab kita dah terlalu adapt dengan marketing plan. Ini Kak Zuli punya fobia ni yang ini lah ni? Ini. Oh. Because you kena start with stock and you kena buat network. So 2 in 1 ni ada satu benda yang ramai orang tak boleh buat sebenarnya. You bina rangkaian tak dapat, you dapat. Macam tu. Tapi benda tu macam I rasa macam makin buat macam tak syok. Okay. Ada satu marketing plan yang kita panggil pairing. If you tak pair you dengan downline sama level, you tak ada income. Okay. You turun ke bawah sampai level, contohlah level 8, you dapat income. Okay. Bawah tu ada 9, you serve 9, you tak ada income. Okay. All incomes go to atas. Company ke. So you jadi leader yang tak ada kemanusiaan sangat. Itu yang fobia Kak tu. So sebab tu bila Kak Zuli masuk BE, Kak Zuli syukur sangat sebab I takkan cerita pasal loan, I takkan cerita pasal modal. And BE ada satu elite seminar, kita panggil elite seminar, yang bagi saya, Kak Zuli lah, walaupun Kak Zuli belum ambassador, bila my mentor upline cerita elite seminar, I macam nak menangis. I rasa macam, ya Allah, benda macam ni dia ajar, which is saya tak dapat 10 tahun tu. Kita nak jumpa upline, sideline, main belasah je. Tak ada sistem. Kita nak silang, kita nak ambil orang tu punya network, kita nak tarik network downline kita pergi, kita semua boleh. Itu yang Kak Zuli tak nampak kat BE ni, which is elite seminar ni buat you jadi manusia tau. You jadi bisnes yang bantu orang. You jadi orang baik. You takkan jadi orang yang ambil kesempatan pada orang lain. Itu yang membezakan selain pada stok, modal, budaya tu. Okay. Itu yang you takkan nampak dekat di international, which is you akan dapat benda-benda yang tak apa ni, yang grouping lah, kau aku, aku dah sign up orang ni tiba-tiba boleh pergi ke orang lain, ya Allah. Benda tu bagi kita sangat frust. And sebenarnya itu yang buat orang percaya, itu yang buat orang takut dengan MLM. It's not only modal, it's a culture. Okay, faham. Okay. Thank you so much Kak Zuli for sharing. Okay, no problem.